Menyebabkan Pakatan Ahzab ini mereka berjalan dari dan mereka balik ke Mekah penyusupan. Itu dari yang disebut tu Sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa 'azzal jadu wa a'azzal jundahu wa hazamal ahzab wa'ada. Allah Ta'ala membenarkan janjinya, menolong hambanya. Allah Ta'ala memulihkan tentera Islam dan Allah Ta'ala membinasakan Ahzab itu dengan sendirinya. Itulah ucapan yang kita baca di dalam ucapan tapi kita diambil bersempena kemenangan tentera Islam di atas Pakatan Ahzab yang begitu ramai. Asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa khairal fatihin. Allahumma ihdina wa li qaumina wa li ahlina wa li tabi'ina fa innahum la ya'lamun.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okey, terima kasih. Malam tadi sekali.